Main korok kering gua tu tak boleh nah. Minyak orang mati bunuh, minyak dagu main anak kerok tak. Macam-macam pelik-pelik hati anjing lah berobat hak jenis kerih joget. Tengok lagi dia boleh musing kerih tu, letak atas-atas musing. Berobat musing kerih kan jadi Allah ni memang betulnya. Dia bagi KZ dan tengok pelik dah sayang dah satu dua. Faham tak? Musing ni kerih keting lah licung naik ni dia. Faham? Nampak? Terpalit tepat asal, panggil balik tepat asal. Tapi hak naik jaga tu kita tambah dah. Ni hak musing ni sungguh. Faham tak? Hak gurau-gurau agak hak musing ni sungguh. Macam-macam ada. Dipanggil surah Ruqyah. Apa dipanggil surah Sab'ul Masani? Sab'u tu 7 lah. 7 Masani yang berulang-ulang. Berapa ada ulang mau baca dia. Nyak ni Cendering baca Fatihah garik ni. Amerika baca. Europe baca, Kanada baca. Orang Mayak ni bukan Cendering baca Fatihah tu. Argentina. Nampak? Cape Island baca. Afrika Selatan, Kongo habis Fatihah Melaka. Tu yang paling banyak surah dibaca di dalam dunia ini. Surah Fatihah Sab'ul Masani, 7 ayat yang banyak diulang-ulang. Nampak? Dia penghulu surah ni. Tok ngulu surah. Tak tok ngulu apa, memang orang baca dia. Tengok majlis apa kan? Kita mulakan majlis ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan kita mulakan majlis kita ini dengan surah Yusuf. Dengung habis Tok Bilal gelek bagi terus. Nampak tak? Tapi orang tak kenal Sab'ul Masani. Yang orang kenal Al-Fatihah. Popular. Tak percaya terang kali. Nampak? Untuk mengambil berkat, kita tutup majlis ini dengan surah Sab'ul Masani. Mu tengok aku tengok mu. Tengok aku tengok mu. Nampak tak? Pakat buat bebek. Dah tak kerti. Lalah tu imam mau bunyi kenapa Sab'ul Masani? Tahu tak? Waktu kata pemula wang. Tak berat lah. Jadi kita malam ni tahu dah lah. Sab'ul Masani surah Fatihah rupanya. Surah Ruqyah, surah Jampi, surah Fatihah juga. Membaca Fatihah pada setiap rakaat wajib. Kita ada 4 rakaat Fatihah. 2 rakaat tu Fatihah belaka. Tak boleh dah nak pakai 3 rakaat satu tak ada Fatihah. Tak boleh. Tiap-tiap rakaat mesti baca Fatihah. Walaupun sembahyang sunat wajib baca Fatihah. Main sunat sembahyang witir wajib Fatihah. Sebab tu dia paling banyak lah. Orang tahlil Fatihah. Orang buka majlis Fatihah. Orang nak buat apa-apa Fatihah. Nak main ajak habis hebat. Surah Fatihah hebat. Surah lain bukan tak hebat. Maknanya banyaknya dibaca orang sekali surah Fatihah. Walaupun ada lagi orang yang memang dibaca semua surah. Habis khatam baca. Tapi hak ramai hak orang awam Fatihah. Hak lain tak erti dia. Baca Wadduha tak boleh. Fatihah boleh. Set curi motor erti Fatihah. Maknanya dia masyhur dia. Orang tengah berzina dalam roh belakang airport. Tina duduk bawah, jatah duduk datang. Kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun dia remuk pula. Nak takat hamba. Dah cuba baca Fatihah kali. Boleh baca. Hak atas dia baca, hak bawah dia baca. Cuma masa Ami tu ketawa kan. Maknanya popularnya dia, hebatnya dia. Melainkan rakaat bagi orang yang masbuk. Orang masbuk lain. Masbuk ni gini, kita mari tak dah nak baca Fatihah, tak imam rakaat, maka tak payah baca. Tu imam tanggung. Duduk saja-saja awal dengan imam tak boleh baca Fatihah, tak boleh.
saja akad takbir lepas tu imam, tapi tak boleh baca Fatihah, tak boleh, kena baca juga Fatihah. Dengan bismillah, dengan bismillah. Walaupun tidak ijma', tapi kita ikut pendapat Imam Syafi'i dan imam mujtahid yang sependapat dengan beliau, bismillah termasuk Fatihah. Semua sekali ada 7 ayat dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? 7 ayat. Dalam kitab Mukhtasar Muzani kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah tu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi 114 surah yang tak ada bismillah, surah Taubah. Dia mula dengan a'udzubillah. Nampak? Sebab dia surah perang, surah peperangan. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 harap, 19 huruf. Fatihah semua sekali ada, siapa tahu? 156. Nampak? 156. Kalau kita kira huruf sa'du tu dikira 2. Kalau kira sa'du tu kira pakai se je 142. Faham tak? 142. Jumhur ulama baca 141. Dia baca iaitu maliki yaumiddin, tak ada alif. Kita 2 imam baca alif, ada alif, maliki yaumiddin. Hak paling ramai baca tak ada alif, maliki yaumiddin. Jadi kalau tu imam baca maliki yaumiddin, tak sama farakah. Faham tak? Sah lagi. Wajib dipelihara segala huruf kena pelihara. Dalam kita nak faham dan sebut dengan betul ni dipanggil ilmu tajwid. Kita hafal Quran itu ilmu tahfiz. Nampak? Kita nak tahu selok belok bahasa lughah, perundangan bahasa dia itu nahwu sarah, keindahan bahasa itu panggil ilmu balaghah. Nak tahu tafsirannya ilmu tafsir, kaedah sungguh supaya boleh tafsir, usul tafsir. Atas Quran tu banyak ilmu pula. Jadi kita pekat permulaan lah. Kalau kita ni orang muda ni, cek motor ni, belajar tajwid, pergilah belajar. Zaman dulu dia ada spacing kan, spacing muqaddam baca. Baca muqaddam. Mereka baca muqaddam. Muqaddam tu maknanya muqaddimah lah. Nampak? Kan dulu kan learning ikra. Ada lagi tok guru lama pasal muqaddam tu. Learning ikra. Ikra 1, ikra 2 sampai ikra 6. Tak kira dah lagu mana pasal pun janji belajar. Janji belajar. Allah dak tanya dak mu ikra ke muqaddam. Dah cara tu. Macam kita ni lah, mari dah mu masjid sendiri ke masjid ni, tak ada kira masjid mana-mana. Walau surah buruk ni pun suruh belajar. Tak belajar tak boleh. Maka orang muda-muda tolong pergi belajar lah. Belajar Quran. Malu tu syaitan tukang cocok. Malu mu tak malu kat orang, mu nak pergi tu. Mu bapak orang 18 tahun budak kecil saja. Pandai syaitan. Lah kita pun tua lagi, banyak umur tua. Lepas tu orang ngaji nak ngaji tak reti, nyesal. Pergi belajar. Kalau tok guru kata nak belajar dengan aku boleh, siapa pandai Quran aku nak 100 pulang, ayo. Tak ada hal. Ilmu akhirat kan. Ilmu sains kau bayar 80. Tapi tak ada tok guru minta gitu. Tapi kalau ada, makna besarnya akhirat ni sehingga orang minta bayar, kita bayar. Yang lebih ke dia. Baik. Huruf-huruf dia 156. Kalau